pandai merasa. Bak sini. Sedapnya air teh ni. Mesti dibuat dari daun teh premium. Daun? Air teh dibuat dari daun teh. Kita minum air daun, Upin. Apa yang nya air daun? Itulah Kak nak tahu. Dekat tadi ke hari tu. Ipin, apa ni? Apa? Bukan kau lah, Fizi. Entah. Tapi comel je bulat-bulat. Itu tai ulat bulu. Tai ulat bulu melekat kat daun, Kak. Betul. Geli. Elah, geli konon. Yang korang minum air buah tu macam mana pula? Itu air buah. Dibuat dengan buah-buahan. Bukan dengan daun. Itulah korang tak tahu. Dalam buah pun ada ulat. Ulat buah. Sudah dikisar jadi air, korang pun minum dengan ulat-ulat sekali. Sedap. Betul. Tapi taklah macam tu. Engkau ni terus suka menyakat. Cuba cerita yang betul. Ish. Air teh dibuat dengan daun teh yang segar dan berkualiti. Air buah pula dari buah yang cantik. Tiada tanda ditebuk ulat. Semuanya dicuci dan diproses hingga jadi air minuman yang bersih, berkhasiat, suci lagi murni dan sedap. Faham? Oh, baru faham. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Kenapa datang sini? Tunggu je kat tempat biasa. Nanti kita orang datanglah. Tak jadi nak main kat sana. Nak hujan. Ya Allah. Tengok. Kalau macam tu, main kat sini je lah. Betul. Setuju. Lagi satu kali main. Tak nak. Ingat. Ni怎么可能赢啊？你一定是玩错。我不管了，我一定要玩回去。你跟我一起玩啦。 Nah, minum ni. Air teh je. Ish, tak malu. Apa salahnya? Aku tanya je. Dengan cuaca sejuk macam ni, kan sedap minum teh ocicah biskut kering ni? Betul? Saya juga suka minum teh.
Ayah, ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Oh, teh botol. Oh. Saya selalu minum teh Cina. Saya suka. Tak sukalah. Teh Cina tak wah. Tak ada rasa. Ya, tapi mama saya kata bagus untuk kesihatan. Tak ada gula, Ma. Aku suka teh tarik. Teh campur susu. Sedap. Aku dengan Ipin pun suka teh tarik. Betul. Malaysia terkenal dengan teh tarik. Semua orang ada minuman kegemaran masing-masing. Tapi air yang paling bagus untuk badan kita dan kena sentiasa diminum ialah air Kosong. Sepuluh, 11, Nyam. Nasi lemak. Akak, ni untuk siapa? untuk korang. Air? Selalu air teh. Korang budak-budak. Sekali-sekala, eloklah minum susu. Ia banyak kalsium. Bagus untuk tumbuh sarang gigi dan tulang. Juga, sihat tubuh badan. Wah, sayang Kak. Opa minum air apa tu? Air kopi. Nak? Nah. Tak sedap. Pahit. Kalau pahit, tambahlah gula. Pahit ke manis ke, diorang takkan faham nikmat minum kopi ni, Opa. Ini kopi pekat hitam. Dari biji kopi yang asli. Air kopi dibuat dengan biji? Iya, ada banyak jenis biji kopi yang menghasilkan kopi pelbagai rasa. Proses kopi ada caranya. Kulit dibuang, dijemur pula. Dikisar halus, serbuk jadinya. Baunya harum bila minum. Nikmatnya. Tak apalah. Susu lagi sedap. Tak pahit. Minumlah susu lemu. Lemak manis dan berkhasiat. Lepas makan, tolong hantar nasi lemak ni ke gerai mutu. Tarik. Deo kurang manis satu. Kopi pecat satu. Okey. Makan? Nasi lemak bungkus tak ada ke? Ayo. Itu dua budak kicik belum. Sudah sampai. Ayo. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Oh. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelijah sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ni ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa.
Sedap kan bila dah dicampur? Sedap? Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, ia jadi teh tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul.